That's why lah orang kata kalau kita bayar zakat tak perlu bayar cukai. Betul lah tu. Betul Betul lah tu. Tapi sebelum kau nak bayar zakat, kau kena tengok dulu berapa amount tu. Kalau kau betul nak semua nak hantar kat zakat, tak ada masalah. Dekat dalam kelas ni aku ada ajar macam mana nak kurangkan cukai 30 hingga 40%. Sebagai contoh, kalau sebelum ni kau bayar cukai 100,000 kan, sekarang ni aku boleh tunjukkan kau cara macam mana kau boleh bayar cukai. Instead of 100,000, kau bayar 70,000 je dengan cara yang sah dan mengikut undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, korang sekarang berada di dalam podcast paling lepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, kita bos. Okey bos, kita memula dengan soalan yang basic asas kan pasal cukai ni. Okay. Orang kebanyakan kat luar sana kita perasan kebanyakan dia gaji 3K ke bawah. Jadi nak tanya, orang yang gaji 3K ke bawah ni wajib cukai ke? Okey, itu soalan yang bagus. Orang bergaji 3K ke bawah ni wajib cukai ke tak? Okey, kita kena faham tak semestinya orang yang bergaji, bukan saya nak cakap 3K lah. Orang gaji 5K pun belum tentu lagi kena cukai. Kena faham bila cakap asal cukai ni, nak declare, wajib declare. Tak kisahlah gaji kau berapa. Tapi sekarang ni minimum gaji yang dah diwajibkan untuk declare ialah of course lah 3,000. Start 3,000 tu dah kena declare lah. Tapi declare tak semestinya kena bayar. Ada orang yang bergaji 10,000 pun tak kena cukai juga. Tak kena walaupun 10K tu. Walaupun 10K. Kalau dia betul-betul menggunakan pelepasan cukai yang telah disediakan oleh LSDM betul-betul. Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Silap-silap LSDM rebate balik cukai dia. Ada lah kes macam tu. Maknanya orang gaji 10K tu memang tak kena bayar cukai langsung. Ada. Ini kena belajar lah strategi tu kan. Macam mana nak kurangkan cukai kan. Jadi kenapa saya kata ada manusia macam tu? Sebab kita tengok pelepasan cukai sendiri ada lebih kurang 20 pelepasan cukai. Banyak. So macam-macam cara sebenarnya. Kalau kau tak nak bayar cukai, kau bayar zakat. Okay? Kalau macam-macam cara kan. Jadi kena faham cukai ni untuk membayar final tax ataupun cukai tu, dia ada banyak benda yang kita akan consider untuk potongan dulu sebelum dapat final tax, termasuklah zakat. So lah orang kata kalau kita bayar zakat tak perlu bayar cukai. Betul lah tu. Betul betul lah tu. Tapi sebelum kau nak bayar zakat, kau kena tengok dulu berapa amount tu. Kalau kau betul nak semua nak hantar kat zakat, tak ada masalah. Jadi kena tahu berapa amount yang sebenar tu. Right. Tapi nak tunggu umur sebenar tu kena tunggu habis tahun kena tunggu habis tahun lah. Jadi tak tahu jugalah bayar zakat pun kita tak tahu kat amount dia kan. Biasanya kita dah boleh buat anggaran lah. Dalam masa 9 bulan kita dah bekerja kan ataupun kita buat bisnes, kita dah tahu dah bila kita dah buat akaun 9 bulan tu, kita dah dapat agak dah berapa cukai kita sebenarnya. Kita dah ada data lah orang kata kan. Kita just buat anggaran, dan anggaran dia tak adalah tepat, tetapi mungkin plus minus lah sikit gitu lah kan. Okay, korang kat luar sana dengar tadi orang gaji 10K pun tak kena cukai tau. Yang penting tahu pasal cukai ni macam mana, cara nak pelepasan cukai tu macam mana. Jadi kalau korang nak tahu kan pasal cukai ni kan, korang boleh tanya kita orang ataupun tanya pakar kita kat sini. Selalu buat ke benda ni? Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.